Baik penonton, kembali bersua bersama kami di Selamat Pagi Malaysia. Seperti yang kami janjikan, kita akan mulakan dengan melihat kepada topik yang pertama untuk kita elak keadaan microslip ketika kita pulang ke kampung halaman. Macam Irfan sebab dia nak balik ke Kedah. Jauh sikit. Jauh sikit kan. Jadi risau jugalah ada microslip kan. Saya mungkin tidur juga tapi dalam kapal terbang. Oh, seronok. Balik Sabah kan dalam kapal terbang. Jadi mungkin microslip tu tidak berlaku lah. Tapi kepada anda yang ingin pulang ke kampung halaman seperti Irfan di Kedah, ke Kelantan ataupun ke Selatan Johor kan. Jadi kadang-kadang ada isu berkaitan dengan microslip ni sebab kita rasa kita boleh. Kita boleh memandu tapi sebenarnya otak kita dah shutdown. Ya, sebab mungkin berlakunya kelesuan dan keletihan. Jadi pada pagi ini kita akan dapatkan pencerahan bagaimana untuk kita balik beraya dengan selamat. Dan kita bersama dua tetamu di studio. Syafiqah, kenalkan. Ya, kita bersama dengan dua tetamu. Saya kenalkan Profesor Dr. Louis Adai Kalam, Presiden Persatuan Sleep Apnea Malaysia, dan juga di sebelahnya Tuan Sulaiman Azhar P, Ketua Unit Pengangkutan dan Pembatalan Lesen Agensi Pengangkutan Awam Darat 4. Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi Sihat wabarakatuh. ya? Alhamdulillah. Okey, terima kasih kerana bersama kami untuk permulaan ceria pagi kita Sabtu ini untuk kita mulakan dengan melihat berkaitan topik microslip lah. Okey, kita mulakan dengan Encik Sulaiman dululah. Kalau boleh kongsikan, mungkin ramai di antara kita yang belum jelas lagi dengan fungsi utama unit pengantungan dan pembatalan lesen di bawah APAD ini. Jadi mungkin Tuan Sulaiman boleh kongsikan apa di antara peranan utama berkait dengan aspek keselamatan jalan raya. Baik, terima kasih Cik Irfan dan Cik Syafiqah. Ya. Unit pengantungan dan pembatalan lesen ini sebenarnya salah satu unit yang di bawah wing sayap operasi, di mana unit ini berperanan untuk menjalankan satu mengambil tindakan punitif ataupun kita sebut pengantungan dan pembatalan lesen ke atas syarikat-syarikat yang tidak patuh kepada Akta Pengangkutan Awam Darat 2010 ataupun kita sebut Akta 715 dan keperluan tahap perkhidmatan dan juga undang-undang jalan raya yang lain. Dan samping itu juga unit ini juga berperanan untuk membantu bahagian-bahagian lain dan juga agensi-agensi kerajaan yang lain untuk melaksanakan program-program advokasi berkenaan dengan keselamatan jalan raya. Menarik topik hari ini, pencegahan microslip. Sebab mungkin ada juga yang tidak memahami apa maksud microslip itu dan juga sebenarnya apa faktor-faktor yang boleh mengakibatkan microslip itu. Prof. Okey. Jadi terlebih dahulu saya ucapkan ribuan terima kasih dan salam Ramadan kepada semua penonton di luar sana. Okey, selamat menunaikan ibadah puasa ya. Jadi berbalik kepada soalan tadi pasal isu yang kita katakan dengan isu microslip ni, sebenarnya dia biasanya berlaku dalam masa yang singkat, di antara 1 hingga 30 saat. Dan kebanyakan masanya mereka tidak pun sedar bahawa mereka telah melalui satu keadaan di mana mereka tidak sedar dan terlibat dalam sesuatu kemalangan. Itu yang kita maksudkan microslip. Dia memang singkat, dan kenapa kita buat kempen program pencegahan microslip dan kelesuan di dalam bulan Ramadan ini, sebab kalau kita lihat pola tidur kita akan berubah di bulan puasa. Untuk sebulan ni pola tidur kita dah berubah. Maksudnya kita mungkin tidur kurang. Okey, tidur kurang. Dan juga kalau kita lihat dari sudut makan pula, kita biasanya kita makan 3 kali sehari. Tapi sekarang dah jadi 2 kali sehari. Jadi pola makan dengan pola tidur ni akan mengundang kepada isu berkaitan dengan microslip dan kelesuan yang mana kita mudah mengalami di jalan raya khususnya ya, ataupun di tempat kerja. Okey. Jadi faktor dia, balik kepada faktor pula, kalau kita lihat di abad yang ke-21 ni, bukan saja di Malaysia tapi seluruh dunia mengalami satu wabak penyakit awam, iaitu kurang tidur. Jadi kalau kita tanya secara rambang, kita tanya berapa jam tuan tidur, dia akan cakap 4 jam, ataupun dia akan cakap tidur ni buang masa, ataupun dia rasa tidur ni tak perlulah, kalau saya nak tidur, tidurlah, itulah saja tidur kan. Tapi pada hakikatnya, pada hakikat yang sebenarnya, manusia ni harus tidur 8 jam. 8 jam. Jadi pucuk pangkalnya bila kita cakap tentang microslip ni, nama dia pun microsleep, bukan micro
lutut ke, mikro apa kan. Jadi dia berkait rapat dengan tidur. Jadi manusia amalkan kurang tidur. Oleh kerana amalan dia kurang tidur tu, dia mengakibatkan kepada masalah kedua yang terbesar di dunia, ancaman kedua terbesar di dunia, iaitu kelesuan. Jadi faktor-faktor inilah yang mengundang. Kenapa saya kata dalam abad yang ke-21 ni, dalam dunia moden ini kalau kita lihat, memang kita terpaksa cari rezeki lebih, bekerja lebih dan sebagainya, dan juga penglibatan kita dalam penggunaan social media, blue light exposure dan sebagainya. Itulah Mungkin fokus utama kita bukanlah kepada kesihatan, tetapi cara untuk kita mencari rezeki itu menjadi keutamaan kita ketika ini. Baik, mungkin Tuan boleh kongsikan mengikut pemantauan pihak Tuan sendiri. Microslip ni adakah menjadi satu faktor yang besar kepada berlakunya kemalangan di jalan raya? Okey. Kalau kita merujuk kepada data MyROS, sebanyak 20% daripada kemalangan jalan raya adalah disebabkan oleh microslip. 20%? 20%. Okey. Sebab apa? Itulah sebabnya perlunya ada kempen-kempen sebegini untuk mencegah daripada pun lebih kepada proses pencegahan untuk microslip dan juga kelesuan ini. Okey, itu sebabnya macam di APAD kami fokus kepada kenderaan berat untuk bas ekspres, bas persiaran, lori-lori yang memang mereka bila dekat-dekat nak hari raya ni mereka akan berpusung-pusung untuk menyelesaikan tugasan-tugasannya sebelum bercuti panjang ni. Okay. Kita tengok trend sama macam Chinese New Year, tahun baru Cina baru ini, sebanyak 2.2 juta kenderaan di atas jalan raya. Okey, itu amount tu kita tak tahu, kita ambil kira berapa persen lagi untuk kenderaan berat di atas jalan raya. Ini yang sebenarnya microslip dan keseluruhannya hendaklah dibuat secara program pencegahan dia dan juga memastikan yang kena pemandu-pemandu ni sebenarnya dah well ready sebelum dia memegang steering sebenarnya. Itulah yang kita mengharapkan kempen-kempen ini dapat dilaksanakan dengan bukan hanya bertumbuh kepada agensi kerajaan sahaja, dia juga melibatkan dengan penlibatan pegawai swasta seperti yang Prof anjurkanlah. Saya ambil kembali apa yang Prof katakan tadi berkaitan dengan masalah microslip ni. Sebab daripada tadi macam Prof menekankan bahawa ini tuntutan kehidupan, sebab ialah perlu bekerja, mencari rezeki kan, dan ada juga yang menjadikan itu satu pilihan, tak nak tidur katanya, nak scroll media sosial. Tapi macam mana pula dengan mereka yang memang mempunyai masalah ataupun gangguan tidur ini? Mungkin daripada segi chemical reaction kat otak mereka, apa sebenarnya solusi untuk mereka? Sebenarnya yang pertama ialah kita harus jadikan sebagai satu kehidupan harian untuk membuat saringan tidur. Sebab kalau kita tak buat saringan tidur, kita tak akan tahu bahawa kita menghadapi masalah gangguan tidur. Saringan tu saringan apa, Prof? Saringan tidur yang dilaksanakan oleh MyROS melalui program mereka, di mana saringan tidur ni dia dipanggil sebagai sleep test lah. Sleep test dengan cara mudah, di mana kita dapat tahu adakah seseorang itu menghadapi masalah gangguan tidur. Untuk pengetahuan Syafiqah dan juga Encik Irfan, ada 80 jenis masalah gangguan tidur. 80? 80. Bukan 8, bukan 18. 80. Antaranya, Prof. Apa 80 tu? 80 tu. Kalau nak sebut 3 hari 2 malam. Apnea satu. Sebab selaku. Jadi sleep apnea, insomnia, parasomnia, hypersomnia, narcolepsy. Macam-macam ada. Insomnia saja ada 3. Acute insomnia, transient insomnia, macam-macam. Itu semua memang berkaitan dengan chemical reaction ke? Ada juga chemical reaction, ada juga kerana hutang tidur. Hutang tidur, maksudnya sleep debt dalam bahasa Inggeris, dalam bahasa Melayunya hutang tidur lah. Sebab kita amalkan setiap malam kita tidur kurang. Hutang-hutang tu dah bertambah, jadi maka dia akan menghasilkan isu-isu lain seperti mungkin sistem simpatetik kita masa kita tidur dia tinggi. Patutnya dia kena balance. Autonomic nervous system. Jadi simpatetik tinggi, parasimpatetik pun rendah. Maka dia tak balance lah. Organ-organ dalam badan bekerja secara
keras ketika kita tidur. Sebab itu kadang-kadang ada saya pernah jumpa, dia kata, Prof, saya tengok dalam saringan tidur tu saya nampak tak ada pun sleep apnea. Kenapa saya rasa pagi-pagi bila saya bangun saya kena snooze 3 kali phone tu. Kalau dia 3 kali 3 kali ataupun 4 kali. Kalau dia snooze lebih daripada sekali, maksudnya dia dah ada masalah gangguan tidur. Maksudnya badan kata aku tak nak pergi kerja. Tapi kepala otak kita kata kena pergi kerja sebab nak cari rezeki. Kadang-kadang kita paksa diri kita untuk pergi kerja, secara paksa rela kita datang. Sebab memang badan tu dah lesu. Tu. Jadi kita kena buat saringan tidur. Saya syorkan kepada terutamanya di bawah APAD ni, sebab kita fokus lebih kepada commercial drivers, di mana kita harus galakkan mereka mengikuti program MyROS tu. MyROS ada sediakan satu program, dan di dalam program tu dia dah buat saringan tidur, saringan kelesuan, saringan stres, saringan mental pun dah buat, termasuk pemulihan pun dibuat oleh mereka. So macam tadi Prof kata, it's a commercial kan. Jadi kalau untuk pemandu bas, sebab kalau kita lihat sepanjang waktu cuti ni yang banyak isu-isunya berkaitan dengan pemandu bas lah ya. Jadi adakah mereka sebenarnya diwajibkan untuk menjalani ujian-ujian yang dinyatakan oleh Prof tadi? Okey, untuk ujian ni sebenarnya tidak diwajibkan, tetapi kami menggalakkanlah, menggalakkan, sebab kita tidak boleh memaksa pihak syarikat ni you kena buat this one. Okey, di bawah kami peraturan kami APAD, kita sebut Akta 715 dan juga KTP, Keperluan Tahap Perkhidmatan. Dalam tu, dan juga ada satu lagi adalah untuk ICOP, ICOP Industrial Code of Practice Keselamatan. Dalam tu pun dari segi rekod pemandu, persediaan pemandu itu sendiri, persediaan kenderaan itu sendiri, itu pun dah sedang mencakupi dah. Dan ini adalah salah satu daripada additional, di mana untuk management, driver management, itu sebenarnya memerlukan salah satu daripada program-program yang perlu dilaksanakan oleh pihak syarikat dan pihak APAD ni. Apabila berlakunya kemalangan, berlakunya kes-kes yang menyumbang kepada mikroslip dan kelesuan ni, inilah sebenarnya pihak APAD akan mengambil tindakan punitif di bawah Akta 715 ni tadi. Kalau Tuan boleh kongsikan apa di antara hukuman kepada mereka yang mungkin cuai kerana keletihan yang dah berlaku kemalangan? Okey, yang pertamanya kita akan lihat kepada punca kemalangan itu sendiri. Okey, apabila punca kemalangan itu berlaku, tindakan punitifnya adalah penggantungan kepada permit kenderaan yang terlibat kemalangan itu sendiri 30 hari. Okey. Tetapi apabila dibuat satu audit keselamatan, kita buat jisan ni adalah kemalangan adalah salah satu daripada punca kita sebut trigger point untuk kita melaksanakan pemeriksaan kelajuan, pemeriksaan kepada audit keselamatan itu sendiri dan juga punca kemalangan. Jadi apabila berlaku kemalangan, first kita tengok punca kemalangan, dia akan melibatkan penggantung kepada 30 hari permit kenderaan itu sendiri. Apabila gagal ICOP ataupun kita sebut JISA, JPJ Inspection of Safety Audit, penggantungan kepada lesen pengadilan, maksudnya keseluruhan permit lori ataupun bas di dalam syarikat tu akan digantung selama 1 bulan. Memang dia tak boleh nak berjalan dalam masa 1 bulan. Itu adalah antara tindakan yang paling berat yang boleh laksanakan. Kalau kita tengok agensi lain, kadang bila kita mereka keluarkan saman, dia boleh bayar. Tapi apabila APAB di bawah kuasa Ketua Pengarah APAD, dia di bawah Seksyen 27 untuk bas, untuk 45 untuk kenderaan pelancongan dan juga untuk Seksyen 62 di bawah kenderaan barangan lori ini. Memang ada kuasa Ketua Pengarah APAD untuk membuat penggantungan dan pembatalan lesen pada lesen mengendali dan juga permit kenderaan. Kalau berdasarkan statistik kemalangan ni, apa punca yang paling utama, sama ada microslip ataupun selenggara kenderaan? Okey, kalau kita tengok punca adalah kesalahan pada safety audit itu sendiri. Safety audit dia merangkumi keseluruhan safety audit dia, melibatkan pengurusan rekod, pengurusan pemandu, pengurusan kenderaan, high rate dan juga sebagainya. Jadi apabila ini merangkum dalam satu silibus tu sendiri, ini yang salah satunya adalah
pada pemandu, fokus kepada pemandu itu, persediaan pemandu itu sendiri. Ini sebenarnya punca, salah satu pada punca yang tinggi. Dan selain daripada itu, punca ni adalah maintenance lah. Itu maintenance tu saya percaya dah banyak juga agensi seperti Jabatan Pengetahuan Jalan, Puspakom, dan juga di bawah agensi di bawah Kementerian Pengangkutan, KPDN, juga Kementerian KPDN ada melaksanakan dari segi penguasaan pada bengkel-bengkel ataupun di pasukan yang mengejut untuk memastikan kenderaan-kenderaan sebenarnya diperiksa mengikut poin-poin ataupun mengikut modul-modul yang telah ditetapkan. Ya. Prof, macam tadi Tuan kata akhirnya kembali kepada diri sendirilah. Jadi bila kita dah ngantuk tu selalunya kita akan berhenti di R&R. Power nap sekejap dalam tempoh dalam 15 minit. Adakah memang tempoh 15 minit itu betul-betul berkesan ataupun hanya kesan sementara saja? Okey. Okey, jadi tadi memang faktor manusia merupakan faktor yang menyumbang kepada kebanyakan masalah lah. Jadi memang kalau kita nak berehat dekat R&R contohnya, bila kita rasa mengantuk ataupun rasa macam kita akan menghadapi microsleep itu memang bagus. Tapi masalahnya kalau kita kena tengok dari mana puncanya masalah tersebut. Kenapa kita bawa ke jalan? Lepas tu baru kita nak settlekan isu dia kan. Jadi kita kena tahu bahawa pucuk pangkalnya datang daripada kurang tidur dan juga tidak menjaga penjagaan tidur yang ataupun penjagaan higien tidur yang baiklah. Jadi saya rasa itu yang perlu dilaksanakan. Tetapi kalau mereka sudah berada di dalam perjalanan, memang berehat sebentar ataupun mengambil power nap tu memang berkesan. Memang berkesan. Power nap ni biasanya dalam masa 10 minit, tidak boleh melebihi 20 minit. Dia tak boleh melebihi 20 minit. Kenapa? Sebab kalau kita dah melebihi 20 minit ataupun 25 minit, kita dah masuk ke dalam tidur lena. Deep sleep dah. Deep sleep lah. Jadi bila kita bangun, kita akan rasa mood kita memang dah betul lah. Dia set timing. So timing penting. 10 minit, 15 minit dah cantik. Itu baru power nap. Power nap. Kalau tak nanti jadi deep sleep. Jangan lebih-lebih pula. Sampai sejam 2 jam tidur dekat NR tu susah juga. Mungkin kita dah bangun, mood kita dah lain semua kan. Betul. Tapi yang penting saya suka macam Prof katakan tadi, dia kena tahu puncanya apa. Punca dia. Saya kalau punca sebab makan. Kalau makan, mata auto. Akan terus shutdown lah. Okey, terima kasih diucapkan kepada Prof dan juga Encik Sulaiman kerana bersama kami untuk kita sama-sama terangkan kepada penonton bagaimana cara terbaik untuk kita mengelakkan microsleep, lagi-lagi dalam keadaan di mana pembawa dan juga pemandu kenderaan ini lagi-lagi dalam musim perayaan yang akan berlangsung tak lama lagi. Ya, jadi jangan paksa kalau dah ngantuk tu ambillah microsleep, ambillah tidur tadi yang sekejap tu, power nap tu, tapi jangan lebih. Lebih 20 minit tu deep sleep. Jadi 10 minit dah muncul